Ibu bekerja Selangor dah cek ke kelayakan mama kerja ni? Jom kami share tutorial cara mohon. Save video ni siap-siap. Okey, sebelum mohon, pastikan anda warga negara Malaysia, pengundi berdaftar di Selangor, wanita bekerja yang ada slip gaji atau akuan pendapatan disahkan, pendapatan isi rumah bawah 8K, ada at least seorang anak berumur 6 tahun ke bawah, bukan penerima bingkas, tunas, mama kerja 1.0 dan asuh pintar, dan keutamaan akan diberi kepada yang hantar anak ke taska, tadika atau pengasuh yang ikut kursus pengasuhan atau program impak. Kalau dah lepas syarat tadi, login akaun 9 anda dan tekan banner mama kerja ni. Tekan ketahui lagi. Aktifkan dulu wallet anda untuk teruskan permohonan. Lepas dah aktif, tekan mohon sekarang. Untuk yang layak, anda boleh tekan butang teruskan. Jawab survey pra permohonan dulu. Baca terma dan syarat dengan teliti dan tekan setuju. Lengkapkan butiran peribadi, pendapatan dan anak. Upload dokumen diperlukan. Baca perakuan, tandakan kotak semak dan klik hantar permohonan. Nanti boleh cek status dekat sini. Mohon sekarang sebab kuota ada 10,000 penerima sahaja. Kalau tak nak terlepas bantuan yang anda layak, cek dekat semak.iscentral.my sekarang.